Sekarang ni RM5 dapat ini. Ini gelas ni tak ada tau, dia tak jual tau gelas ni. Dia jual gelas panjang tadi tu je. Tapi sebab aku dia bagi RM5. So terima kasih lah dekat brother tu. Sangat memeningkan aku lah. Apa yang masalah kan? Kan sos tak betul ke ayam tak betul. Sekarang ni RM10 dekat dalam bazar yang busy ni. Tiba-tiba minum dapat yang manis baik pula. Memang keng lah. Yo, what's up, Mr. Syahid dia. Alright guys, so hari ni punya content adalah vlog. So aku nak pergi dekat Food Fest dekat Petaling Jaya ni. Ada Food Fest. And aku nak try survive dengan hanya RM10. Boleh beli apa je dekat Food Fest tu. So try lah dekat situ spend. Aku nak try dapatkan 3 jenis makanan. 1 air dan 2 meal lah. Tak kira lah makanan apa pun. Memang impossible. Biasa kalau orang masuk bazar pun takkan bagi ada limitnya. Tapi aku masuk dengan limit RM10 nak try. Okay, so biasa kalau aku masuk bazar pun takkan aku letak limit macam ni. Memang aku kalau nak, aku beli. Nak, aku beli. Tapi dalam bazar ni satu benda, tak boleh minta murah. Lepas tu kalau ada beratuk ramai, nak buat leceh-leceh apa semua tak boleh. Orang belakang tengok, orang belakang tunggu. Faham tak? So, tengok lah macam mana aku akan lalui ke tak benda ni. Sagi apa benda apa semua. So, benda ni dekat Petaling Jaya, dekat Matahari Mall. Tak silap aku lah. Petaling Jaya ada Food Fest. Hari ni last Food Fest tu. So, jom lah kita gerak ke sana. So sekarang ni aku dah sampai dekat Taman Medan Petaling Jaya ni. Ini mall apa aku tak tahu, tapi first time aku jumpa dia. Okay, so aku tak pernah pun datang mall ni ke apa, tak pernah datang area ni. And aku disuggestkan untuk mai sini buat video. Okay, biasa lah, macam biasa lah. So sekarang ni dah parking atas balik kat sini. Hampa nampak guard yang tadi aku duk zoom tu. Okay, guard ni dia bukan guard, security ni bapak baik gila tu. Aku tak tahu lah siapa bayar dia payment salary dia apa semua. Tapi dia bekerja daripada pagi sampai malam hanya jaga parking. Literally bila aku datang masuk kereta aku, turn kereta aku, dia cakap tunggu abang kereta keluar saya bagi abang parking. Kau faham tak? Benda kecil, dia buatkan orang customer ke siapa-siapa yang pengunjung rasa macam happy. Tak payah fikir pasal parking. Dia dah tunggu dah. Mana ada 2-3 orang keluar, abang, situ bang. Ui, baik dia. Aku respect gila orang-orang macam ni. Dia punya kerja tak tinggi, gaji dia pun tak tinggi. Tapi cara dia bekerja tu, orang kata apa, full of heart lah dia buat. Betul-betul pure punya heart dia letak, dia buat. Dan Alhamdulillah lah, orang-orang macam ni patut ada banyak dalam Malaysia. Okay, so aku dah cakap kat dia tadi, saya respect bang kerja bang. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Aku gerak. Sabar dulu RM10. RM10 tak keluar lagi. Okay. RM10 je aku akan survive dekat dalam bazar ataupun food fest ataupun tempat makan-makan, vendor-vendor ni semua. So jom. Okay, sekarang ni RM10 dekat dalam bazar yang busy ni. Aku akan try dapatkan 1 air and 2 makanan lah. Apa-apa makanan kecil je. Aku akan try godek pun. So tengoklah berjaya tak berjaya. Hampa stay tune saja. So jom sekarang ni masuk. Guys, aku tengok cakap banyak-banyak sangat kat sini. Bising, tambah lagu, tambah announcement, tambah bising-bising orang-orang masyarakat ni. So slow-slow aku sikit-sikit je aku tunjuk gambar. Tengok mereka ni jalan macam mana. Ya Allah. Lagi-lagi dia ni. Hey, stres aku jalan macam ni Aku tak tahu ni ayam apa, tapi daripada Shah Alam. So nak try beli lah. Aku try beli satu. Ini harga set betul? Okey, kalau saya nak custom dengan harga saya dengan set abang boleh tak? Okey, kalau 2 ayam abang bagi berapa kat saya? Sebab saya datang hari ni dengan bajet yang kurang buat konten. Abang bagi berapa? Kalau 2 ayam. Ni semua lebih daripada bajet aku tak? 10. 2 ayam. Saya sendirilah. Saya letak seketul RM5. Okey, abang kejap saya datang balik. Saya pergi ronda kejap apa semua. Kalau berkenan, saya datang balik sini. Okey? Nanti mantap. Satu tu RM10. Tak dapat beli ayak. Aku tanya ayak dulu. Ayak berapa? Assalamualaikum. Gelas kecil berapa harga? Besar apa? Saya bagi harga saya. Abang bagi air yang minimum boleh tak? Boleh? Okey, kan segelas berapa? Tunjuk gelas dia. Tunjuk gelas dia. Okey, saya bagi abang harga saya. Abang bagi banyak mana je air yang abang nak bagi. Faham tak?
Kalau RM5 banyak mana? Sebab saya datang ni dengan bajet kurang. Nak buat konten. Faham tak? Ni duduk sebelah-sebelah aku. Dia perfume kat tangan aku terus. Bau biasa. Tak macam yang aku minat punya. Serius boleh? Air teh ais lah. Abang letak sikit pun tak apa. Jadi RM5 lah. Air RM5. Yang tu RM5. Aku tak layak nak beli lain sebab tak cukup duit. Guys, dapat air teh ais besar ni. Terima kasih. Saya buat YouTube video tau. Terima kasih. Abang, jadi. Tapi satu ayam je lah. RM5. Payah tak main dekat bazar macam ni sebab bazar dia orang buka harga lain. Tak sama macam tempat kedai dia orang betul-betul. Kat sini mahal sikit. Tambah main dengan bajet RM10, bajet RM5. Oi, payah tau. Aku nak deal jadi 3 makanan pun tak boleh. Kalau tadi aku ambil ayam saja dah habis lah. Takkan nak minum apa. Betul tak? So sekarang ni RM5 dapat ini. Ini gelas ni tak ada tau. Dia tak jual tau gelas ni. Dia jual gelas panjang tadi tu je. Tapi sebab aku dia bagi RM5. So terima kasih lah dekat brother tu. So RM5 ni aku tengah tunggu. Damaskus punya shawarma pun dekat sini yang lokal punya lah ni. Aku tak tahu daripada mana ke KL ni, aku tak tahu. Itu perfume, itu ayak. Tak panjang guys, tapi sikit je bazar dia. Tapi meriah lah. Terima kasih. Abang, saya ambil sos lebih sikit nak review. Alright gang, so aku dah beli dah. Ya Allah, bising lah mereka ni. Aku dah beli lah, so jom pergi review. So sekarang ni aku nak try dah. So dia punya ayam dengan dia punya ayak teh ais. Ini teh ais RM5, ini RM5. Kalau tak tadi aku nak jadikan 3, tapi sebabkan semua aku faham mahal and then aku rasa macam aku nak godek tu boleh tapi makan masa yang lama so aku tak nak. Teh ais alhamdulillah sedap, lagi 3 kali minum mungkin atas kata terus. Manis okey. So okey ni. Akulah manusia yang paling jarang minum ais and paling kurang lah sikit minum manis-manis ni. So jom tengok ayam dia macam mana. Ui, aku tak tahulah. Dia custom harga and custom pieces juga bagi aku. Aku tak tahu ayam ni jenis apa, nama apa aku tak tahu. Dia cakap dia tak menyaga dekat kedai, dia menyaga dekat vendor-vendor je. Okay, so ayam exactly lebih kurang KFC lah. Makan dengan sos lah, betul-betul kan. Dia ada bagi sos untuk, tapi aku tak makan lah sos ni. Oh ni, cheese apa tu, tak makan. Sebenarnya ni gemuk apa, macam-macam penyakit tak makan. Nampak macam menarik ayam dia. Ui, gila, review free. Tapi tu lah, tadi aku, lebih kurang free ke lah. Dia bagi keluarga baik kan. Ayam goreng KFC lebih kurang lah. Kalau anggur bukan mana yang sedap, tabak lu. Rasa lu dia punya kulit je nak. Sangat memeningkan aku lah. Apa yang masalah Kan sos tak betul ke ayam tak betul. Aku tengok dia sos je. Macam masalah sos lah. Chili sauce betul. Kalau nak bagi rate, aku rasa boleh makan. Tak ada masalah, tapi sos dia tu bagi aku lidah aku macam tak kena. Sos lah. Rate kalau aku bagi 7/10. 7/10 ayam. Ni Cowboy fried chicken. Cowboy fried chicken. 7/10. Kalau ayam aku boleh bagi dalam 9/10 lah. Sebab ayam dia macam fresh kan aku beli. Faham tak? Aku tak minum sejuk. Jangan minum sejuk. So bila tiba-tiba minum dapat yang manis baik pula. Memang keng lah. Okay, so sekarang ni ayam 7/10. So aku nak makan tu, aku nak enjoy dulu, sambung lagi. Alright gang, itulah RM10 aku punya challenge dekat Taman Medan ni. Dia punya food fest ni, okey. Hamba search lah ini Pasar Raya Borong Matahari, tapi bukan setiap hari ada food fest. Aku pun bila ada event baru mai terkejar.
So literally semuanya sedap-sedap, air dia semua okey-okey. Tapi aku datang dengan bajet yang kurang, sebab tu konten aku pun dah successful. Aku dapat air satu and aku dapat ayam seketul satu. Okay, so dua-dua aku dah rate dah tadi. So begitulah guys, RM10 punya challenge dekat sini. Aku dah survive dah RM10. Literally tak cukup pun tak sebenarnya. Bagi aku betul-betul ya. Paling-paling pun dia kalau betul-betul shopping kat sini kan, boleh sampai bawah 100 lah. Bawah 100 tu kira paling max lah. Paling minimum lah kalau yang datang untuk satu kepala. Kalau 2-3 kepala aku tak rasa 100 tu cukup. Okay, sebab tadi ayam tu tak ada pun satu piece. Dia jadi macam dia jual pun 2 ketul, 3 ketul, 2 ketul, 3 ketul macam tu je. So harga tu takluk dengan tu, tapi dia custom untuk keluarga apa semua. So macam tu lah. So alhamdulillah dah settle lah makan apa semua. So jom lah, sekarang ni aku nak gerak dah. Sampai situ je lah guys konten aku pada kali ini. Jumpa pada konten yang datang. And jangan lupa hampa support aku. Macam biasa lah guys, itu je aku cakap. Subscribe, ada like, tekan like. Okay, nak share ke atau siapa, share guys video-video aku apa semua. Banyak benda-benda gila yang aku dah buat sebelum-sebelum ni. Okay, so itu sahajalah guys. Jumpa pada konten yang datang and video yang lebih menarik. Okay, bye-bye. Peace. Tak ada pun security yang lain kau dekat dalam mall kau, dekat dalam food fest yang buat benda ni. Faham tak? Dengan peramahnya lagi. Susah nak jumpa orang macam ni.